Bantai gusik. Tak boleh tukar. Tak, lawyer larang bayar tu. Memang betul. Satu perkongsian yang tular di media sosial menarik perhatian ramai apabila seorang individu mendakwa berdepan pertikaian berkaitan urusan jual beli hartanah yang bermula sejak Oktober 2023. Menurut dakwaan tersebut, pembeli dikatakan gagal memenuhi beberapa syarat yang dipersetujui dalam perjanjian, termasuk pembayaran deposit serta sewaan sementara proses pertukaran hak milik diselesaikan. Individu berkenaan turut mendakwa berlaku beberapa isu lain melibatkan penggunaan dan pengubahsuaian hartanah yang masih menjadi subjek pertikaian. Selain itu, beberapa tindakan undang-undang dilaporkan telah difailkan bagi mendapatkan penyelesaian mengikut saluran yang sah. Dalam perkongsian sama, individu tersebut memaklumkan bahawa beberapa keputusan mahkamah didakwa memihak kepada pihak defendan. Beliau juga mendakwa notis berkaitan pengosongan premis telah diserahkan mengikut prosedur yang ditetapkan. Bagaimanapun, semua dakwaan yang dikemukakan itu masih belum dapat disahkan secara bebas dan pihak berkaitan berhak memberikan penjelasan serta respons mereka berhubung perkara tersebut. Dengan orang gila. Okey. Ini dia orang gila tu tak tahu mana. Okey. Orang gila berambus. Alright. Berambus kita tengok. Baik tuan lawyer. Banyak kali kau tak buat dia. Hold. Dah. Rashidah report kau belum? Sabar, kau kena dengan Rashidah juga. Hihihi. Kau tipu kau guna surat dia, kau dah tak ada lawyer. Kau dah tak ada siapa berambus. Hihihi. Alhamdulillah. Kita akan kenakan dia. Kau tengok duit disburse pun kau akan ditolak semua. Was saman lu. Sabar. Tengok Hihihi. Ha. Bantai gusik. Tak boleh tukar. Tak, lawyer larang bayar tu. Memang betul. Lawyer larang kalau takkan 10 tahun, apa dengar 10 tahun rumah ni tak tukar nama, takkan saya kena bayar hutang orang ni. Ini hutang penama lama. Saya bayar 2,000, saya duduk rumah ni, saya tak boleh tukar nama. Dan tu takkan saya nak bayar hutang owner lama sedangkan hutang saya belum jalan lagi. Tapi ni semua ada lawyer. Semua dua-dua kita dah cakap dah. Dapat kan high concept punya